first podcast saya, lepas saya jumpa dengan Tok Azri, saya dapat reduce saya punya anxiety. Ini kisah benar ni? Ini kisah benar, ini kisah benar. Ini bukan marketing apa untuk Azri Walter, bukan. So lepas saya dapat reminder daripada Tok Azri, cara bercakap apa semua, macam mana kita nak control environment, saya rasa macam saya heal lah. Saya heal. Bila Tok Azri, ada satu line Tok Azri cakap macam, kita cuma boleh deliver apa yang kita nak, and kita tak boleh nak push orang tu untuk the next level. Bila kita dah deliver kat dia tak boleh buat, itu problem dia. Sebelum ni saya punya mindset, saya letak, saya macam Awak rasa awak saya boleh yang ubah? problem, sebab saya tak boleh nak ajar dia. Tapi bila kita dah ajar, kita dah deliver, saya tak boleh. So that's why daripada situ saya fikir balik macam kadang-kadang reminder macam ni sangat penting. Podcast macam ni pun sangat penting. Sebab ramai orang kat luar sana tuan yang still lagi lost dalam hidup dia. Betul. And mungkin kita rasa kita dah tak lost, tapi mungkin ada lagi orang lost. Orang rasa macam diorang tak ada kerja, diorang tak ada kriteria. Betul-betul. Kat luar sana ramai orang struggling. Sangat stress. So that's why macam bila saya jumpa dengan Tok Azri, ada rasa macam bersyukur gila lah kita dapat circle macam ni. And dulu saya memang nak ada circle yang sebelum ni macam mana, Tok Azri pernah ada satu fasa waktu muda, Tok Azri rasa Tok Azri je paling handal. Sampai sekarang.